Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Nafiq bin Abdul Rahman dan kad matrik saya CN240018. Saya daripada grup 3, iaitu trainer set saya punya 20. Okay, saya akan menerangkan pasal ladder diagram itu the liquid mixing process control menggunakan intermediate programming SFT instruction. Okey. Pertama sekali, di rang yang pertama ni kami akan meletakkan emergency button sebagai main pengalih elektrik tu, supaya bila kita trigger dia akan reset semua button di sini. Okey, dia akan reset balik semua operation, maafkan saya. Okey, untuk rang yang pertama ni kami meletakkan stop 2, iaitu normally close. Ikut je balik macam yang ada dekat trainer sebab dia NC. Okay, kemudian kami meletakkan dia sebagai output dia move punya. Okay, kemudian kami di rang seterusnya kita akan letakkan start 1, iaitu input dia 0.06. Okay, dia ni sekarang dia punya function adalah differentiate up. So bila kita tekan dan kita lepas, dia akan trigger, dia akan activate sistem tersebut. Okay, sekarang seterusnya pula di sini ialah kita akan nampak shift section transfer data, iaitu daripada 20.0 sampailah dia akan transfer pergi ke 20.09. Okey, kemudian seterusnya di sini kita akan nampak kondisi setiap section. Kita boleh monitor dia untuk bila dia nak initiate setiap current tersebut step by step. Dia step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7 dan step 8. Okey, untuk ni kita semua output dia masih sama, shift. Kita buat ini sebagai output 10.02 untuk IR lah. Okay, seterusnya di bahagian output section, apabila step dah triggered, kita akan masuk ke step 1 dahulu, iaitu work order 20.0. Valve A akan buka sampai apabila dia dah sampai ke low level sensor, dan lampu yellow tower lamp akan menyala sewaktu valve A buka. Kemudian semasa valve A tutup, timer akan detect dan dia akan buat kiraan selama 5 saat. Okey, selepas 5 saat, lampu di YTL tu akan padam. Okey, kemudian ke step 3 pula, iaitu apabila step 3 masuk, maknanya air dah sampai ke high level sensor. Kemudian valve B akan buka, akan trigger, dan nandakan green tower lamp menyala. Green tower lamp ni menyala bermaksud valve B ni terbuka, macam tu. Okey, seterusnya apabila semasa valve B tutup, dia akan trigger step 4. Selepas dah valve B ni menyala, dia akan trigger step 4, dan motor forward akan berpusing secara clockwise selama 7 saat. Selepas 7 saat, semasa 7 saat tu, green pilot lamp akan menyala. Okey, selepas green pilot lamp menyala, kita akan masuk ke step 5, iaitu motor akan berhenti selama 3 saat, dan dia akan masuk ke step 6. Dan di step 6 ni, selepas 3 saat, step 6 dia akan masuk ke step 6 dan trigger motor reverse untuk berpusing, iaitu secara anti-clockwise selama 9 saat. Okay, selepas 9 saat, dia akan pergi ke step 7, iaitu drain pump akan buka sehingga low level sensor.
Drain pump akan buka apabila liquid keluar lebih daripada low level sensor. Maksudnya dah kurang lah, dah kurang bawah daripada low level sensor. Okay, dia pun drain pump dah buka, dah turun air semua. Selama 10 saat low level sensor tu selepas 10 saat low level sensor akan padam. Maknanya low level sensor akan tutup. Low level sensor punya lampu akan tutup selepas 10 saat. Kemudian di step 9 ni dia akan trigger counter, iaitu counter ni dia ada 2 count tu, macam boleh nampak di sini. Okay, di 2 count ni sama ada dia akan reset balik, dia akan mula balik daripada atas, dan kita akan mulakan balik start 1 semua. Dia akan mula balik semua balik benda operation ni sampai dia cukup 2 count. Dia dah 2 kali push operation, baru dia akan padam. Semua akan reset macam biasa, dia auto reset. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini saya nak tunjuk video demonstration dan explanation untuk lab 3 PLC, itu liquid mixing process, menggunakan shift dan move instruction. Okey, jadi saya akan explain tentang kita punya HMI dan kita punya hardware. Jadi ini adalah interface untuk HMI kita. Okey, kita ada input dan kita ada output. Jadi pada bahagian input kita ada start, stop, LLS dan HLS. Lepas tu dengan emergency stop button. Dan pada bahagian output pada HMI kita ada valve A, valve B, pilot lamp, motor forward, auto reverse, drain pump dan juga kita punya counter. Okay, jadi pada hardware kita macam biasa sama daripada input kita start 1, stop 2 iaitu normally close, kita punya emergency stop button, lepas tu kita punya motor forward dan reverse, lepas tu kita punya pilot lamp, dan kita punya tower lamp yang kita guna sebagai tower lamp yellow sebagai valve A, tower lamp green sebagai valve B dan tower lamp red sebagai drain pump kita. Jadi macam mana sistem ni berfungsi? Okey, bila sekarang ni kita dah work online dekat kita punya simulation, dekat kita punya siap programmer. Lepas tu kita dah buka kita punya VSF menggunakan telus. Okey, jadi ni adalah simulation. Telus ni berfungsi bila kita nak buat simulation HMI menggunakan laptop. Okey, jadi mula-mula sekali emergency stop button dia memang akan on sebab dia memang dekat ke atas, sebab dia normally close. Jadi bila dia trigger baru dia akan turun. Okey, jadi first kita tekan start kita. Okey, valve A akan energize. Okey, jadi valve A akan energize sampai kita liquid A masuk sampai ke low level sensor akan detect. Lepas tu valve A akan padam dan timer 5 second akan jalan. Lepas 5 second valve B akan energize dan bagi liquid B masuk. Jadi bila liquid B dah masuk, sensor HLS akan detect. Okey, bila lepas sensor HLS detect, motor akan terus pusing ke forward direction dan pilot lamp pun akan menyala. Okey, selama 7 second dan akan ada pause selama 5 second dan kemudian ke forward reverse direction selama 9 second. Jadi selepas forward dan reverse itu telah selesai, pilot lamp akan padam dan drain pump akan on. Jadi drain pump akan on selagi kita punya HLS dan LLS masih trigger. Jadi bila liquid dah turun, HLS akan off dulu dan kemudiannya LLS akan off. Bila LLS off, timer selama 10 second akan activate dan selepas 10 second drain pump akan off.
Jadi bila drain pump off, dia akan activate kita punya counter, iaitu satu count. Sebabkan kita nak buat dua cycle proses ni, jadi dia akan terus kepada kita punya step yang pertama, iaitu valve A akan on balik. Jadi untuk step kedua, untuk cycle yang kedua seperti biasa, valve A, lepas tu LLS detect, lepas 5 second valve B detect. Okey, lepas valve B detect, liquid B masuk, HLS detect dan motor akan jalan dalam forward. Okey, bila motor jalan forward selama 7 second, dia akan pause, dan selepas pause tu dia akan jalan reverse selama 9 second. Dan selepas itu drain pump akan on. Bila drain pump on, macam biasa, HLS kita off, LLS kita off. Dia timer akan jalan selama 10 second lagi untuk offkan kita punya drain pump. Okey, jadi boleh tengok pada kita punya counter telah menunjukkan 2 count, iaitu 2 cycle full. Jadi bila dah 2 cycle ni, kita punya sistem akan fully off. Dan untuk mulakan balik cycle seperti biasa, kita perlu tekan stop button dan kita boleh start seperti biasa. Okey, so itu saja untuk lab yang 3 kali ini. Sekian, terima kasih.